Setiap kali hujan lebat je mesti banjir. Setiap hujung tahun pun mesti banjir. Soalan dia sekarang ni salah geologi atau salah manusia yang salah guna tanah? Sini geng Geo nak story. Dari sudut geologi, ya, Malaysia memang berisiko banjir. Tanah kita ni majoritinya tanah tropika yang kurang serapan air. Bila hujan lebat, air pun susah nak meresap ke dalam tanah. Dia akan jadi surface runoff, terus mengalir ke longkang dan sungai. Ditambah pula dengan iklim tropika, hujan kita ni bukan biasa-biasa. Dia lebat dalam masa yang singkat. Tapi kalau geologi yang salah semata-mata, banjir sepatutnya berlaku sama je teruk sejak dulu. Hakikatnya, banjir sekarang ni lebih kerap, lebih cepat dan lebih merosakkan. Jadi mesti ada faktor lain yang lebih besar. Jawab dia, pembangunan moden penuh dengan konkrit, tar dan permukaan kalis air. Air hujan yang dulu diserap tanah, sekarang terus berlari. Bila bukit ditebang, akar pun hilang, tanah pun jadi longgar. Hujan bawa sedimen masuk ke sungai, sungai jadi cetek, kapasiti sungai turun, banjir pun cepat melimpah. Ini bukan masalah hujan semata-mata, ini masalah ruang air yang telah dirampas. Ringkasnya beginilah, geologi ni dia tentukan potensi banjir, tapi manusia yang tentukan skala kemusnahan tu. Banjir bukan lagi bencana semula jadi sepenuhnya, tapi dia adalah bencana yang dipercepatkan. Kalau kita faham geologi dan hormat fungsi tanah serta sungai, banjir mungkin boleh dikurangkan. Bukan dihapuskan, tapi dikawal. Dan kalau kita perasan kan, semua ni kita pernah belajar dalam subjek geografi masa kita tingkatan 3 dulu. Dapat something?